Hello korang, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Geng Lori Sawit. Hari ni kita tak bawa lori, kita bawa kereta. Hari ni ada kutip biji, angkat biji pakai grabber. Kita pakai kereta grabber lah kan korang Okay, jangan lupa like, komen, subscribe. Kalau dah, mantap man. Okay, kali ni aku akan bawa korang menuju angkat buah. Okay, menuju angkat buah P02. Yang ni P02 korang siapa yang tak tahu grabber ni apa? Grabber ni satu kereta penyangkut buah macam ni lah. Kita tak perlukan besi loading lah. Besi loading tu perlu jugalah untuk susun buah. Untuk susun buah dekat beam tu lah nanti. Ada satu kawan aku ni, grabber ni baru-baru diperkenalkan. Ni aku nak cerita sikit lah. Alang-alang korang tengah tengok kan. Ada kawan aku tu, dia loading biasa, normal. Normal. Dia orang TKI lah, Lombok Barat ke Lombok Timur, tak ingat aku. Okay, dia biasa pakai manual. Dah tu tiba-tiba pegawai dan staff sini suruh dia pakai kereta baru, kereta grabber. Dia cakap dia tak nak pakai ni, dia nak bawa kereta je. Dah tu pakai besi loading biasa. Banyak buah mantap orang Okay, tengok ni berapa senang dia pakai grabber kan. Dia cakap tak, dia paksa juga. Tapi dia tak ada pilihan, nak macam mana, kerja bawah orang kan. So dia bawa pakai grabber. Tapi di dalam bawa kereta grabber tu, dia pakai loading je, dia tak pakai grabber pun. Dia cakap lambat pakai grabber ni, tak mudah sabar. Siapa yang cipta? Macam-macam lagi lah dia kutuk grabber ni. Lembab lah, lambat lah. Macam mana nak dapat satu hari 20 tan kalau macam ni. Satu hari 5 tan pun susah, 8 tan pun susah, dia cakap. Nama dia Sapuan Nama dia Sapuan. Memang hari-hari dia pakai loading je. Lepas tu dalam satu hari tu, pegawai tengok, dah nampak dia kesan pula dia pakai besi loading, tak pakai grabber. Lepas tu tak adalah dimarahkan. Dia cakap kena pakai grabber biar senang, pinggang dia tak sakit. Memang sekarang tak sakit. Nanti kalau kita kerja berat-berat, bukan sekarang kita rasa sakit. Bila kita dah berumur lebih 10 tahun ke atas, daripada kita kerja berat tu, kita akan rasa sakit badan tu macam mana. Lepas tu dia pun akur lah, dia pakai grabber. Tapi dia tetap pakai besi loading. Grabber tu dia pakai bila dia tengah loading. Bila dah nak balik tu, buah tinggal dalam berapa longkok tu, baru dia pakai grabber. Dia belajar kan. Tup. Singkat cerita, dalam berapa bulan dia dah tak nak pakai besi loading lah. Dia pakai grabber je. Kalau buah ada 20 tan, biasanya dia siapkan dari pagi, start masuk kerja pukul 8. Pukul 4 baru siap. Kalau manual dululah. Manual. Bila dia dah tahu grabber ni, dalam pukul 8, 20 tan. Pukul 1, pukul 2 dah siap, dah balik dah. Dan tu dia cakap pinggang pun tak sakit. Nak jadi satu cerita tu, tiba ada satu hari tu grabber dia rosak. Dah tu pegawai dengan mandor cakap pakai kereta lain lah. Tapi pakai loading lah. Dia panggil Wak lah kan. Pakai loading lah Wak Sapuan. Sapuan cakap, tak mau saya pakai loading, sakit badan. Tapi nak buat macam mana, masa tu grabber dia rosak. Ada kat 2-3 hari grabber dia rosak, dia pakai loading. Dia cakap sakit badan, sudah lama tak pakai loading. Memang tak rasa sedap. Memang lambat lah jadi dia kan. Itu cerita dia. Orang yang pertama kali dulu tak nak pakai grabber, nak pakai loading je. Lepas jumpa, kenal perkataan kereta grabber ni, dah tak nak dah. Dah tak nak pakai grabber. Macam mana korang? Mantap tak? Lepas buat aksi-aksi yang sungguh-sungguh animasi tadi, kita sambung balik kerja lah. Pada singkat kata, mantap tak? Cantik bijinya. Biji lerai pada singkatnya cerita Sapuan tadi, jangan kita tak suka dulu apa yang kita tak tahu. Jangan kita tak nak belajar kalau benda tu boleh menyenangkan kita. Faham tak? Kan dulu Sapuan dia tak suka pakai loading, tak suka pakai kereta grabber. Pakai grabber ni, dia nak cakap pakai loading lagi cepat kan. Tapi
Tapi lagi mudah pakai grabber. Pinggang dia pun tak sakit. Dulu masa ini tak tahulah benda baik ke tak baik kan. Dulu sebelum dia pandai bawa grabber dengan lancar, asyik pakai loading je, badan dia tak berapa tu sangat lah. Apa, agak nak kata kurus tak kurus lah, tapi macam tak berisi. Kan tak berisi. Macam mana nak istilah dia, lebih kurang macam tu lah, tak berisi. Tapi lepas dia pandai bawa grabber, kerja dia pun agak mudah sikit. Badan dia pun berisi, nampak sihat dan segar. Okey lah. Dah tu yang paling ketara dia cakap pinggang dah tak sakit. Pinggang dah sangat-sangat okey. Kalau dibagi pilihan, sekarang dia dah balik Indonesia. Dia cakap kalau dia bagi pilihan nak datang Malaysia lagi, dia akan minta bawa grabber lagi lah, tak nak pakai loading, dia cakap. Okey, ni biji dia aku kawat memang banyak lah biji dia. Biji dia memang banyak lah. Memang cantik-cantik biji dia. Marvelous dia ni. Memang dia kutip, dia bersih-bersihkan tu dia. Kalau boleh ni memang takkan tinggal lah langsung. Biji-biji dia super P02 ni. Okay, lepas tu kita korek lagi. Mantap bosku. Kita korek lagi macam biasalah. Korek. Okay, macam tu lah cakap. Bukan cakap kita pakai loading ni tak bagus korang, kan? Bukan tak bagus pakai loading ni. Cuma boleh dikatakan, kalau boleh aku nak sarankan dah, tak payahlah pakai loading. Wow. Company-company tu yang berkemampuan, company besar, pakailah grabber. Biar pekerja-pekerja, memang setengah pekerja tu macam Sapuan tu pekerja, dia tak nak pakai grabber, lambat, susah nak belajar. Tapi suruh dia belajar. Paling lambat pun, paling otak tu lambat berjalan pun, dalam sebulan dia dah lancar, dah bawa. Memang sedap. Merisikokan kesakitan badan dan mencepatkan proses pengeluaran buah. Okey. Ni kita nak penuhkan bim ni. Mantap. Sikit lagi. Ni aku tuang kali kedua ni, tak silap aku. Last lah ni. Untuk kali last aku tuang ni. Settle tuang ni. Settle lah kerja kita. Sikit je lagi. Okey. Jom kita tuang kat situ. Let's go. Okay, video ni pun dah nak habis dah korang. Terima kasih kerana mendengar aku cerita-cerita pengalaman aku. So, aku sarankan belilah grabber. Contoh siapa yang tengok video ni tak pernah datang Malaysia lagi, datang Malaysia. Kalau bos tu ada bagi cadangan nak pakai loading ke atau pakai kereta grabber. Contoh ada kereta grabber, korang pakailah kereta grabber. Aku cakap kereta grabber ni kereta cangkuk ni lah, cangkuk buah. Dekat Indonesia, kat Malaysia dah banyak ada lah. Siapa yang pakai ni, alhamdulillah, memang okey, memang cepat. Pengeluaran cepat, risiko untuk kita cedera dan letih dan sakit berkurangan. Okey. Dan pengeluaran lagi cepat daripada loading biasa lah. Loading biasa tu untuk dapatkan satu bim ni, kita dah terjulur lidah dah. Kalau pakai grabber, sambil santai-santai isap rokok orang cakap. Ini tak berapa penuh sebab buah dia pun dah habis. Tinggal ni sahaja. Ada dalam 7 tan lebih ni. 7 tan dekat 8 tan jugalah ni. 7 tan dekat 8 tan juga buah dia ni. Memang mantap-mantap lah korang. Okay korang, jangan lupa like, komen, subscribe. Terima kasih. Buah dia pun cun-cun dah ni. Aku pun tak nak susun sangat sebab buah dia pun tak berapa penuh sangat. Dah cun dah ni. Ni 7-8 tan korang. Ini pun aku, okay korang, bye-bye. Ni aku loading dalam 2-3 jam je settle. Jangan lupa like, komen, subscribe. Okay, sampai jumpa.